Aku hutang lah satu boleh tak? Nanti aku ganti boleh tak? Guys, kami kini berada dekat Lakas Auto guys. Tu ownernya. Apa khabar? Bang, ini nak buat apa ni? Nissan Serena bang Cuba cerita sikit bang. Apa yang kita nak buat ni bang? Katanya nak buat engine flush, Radiator flush. tukar minyak engine, Tukar minyak engine pakai minyak apa? Kalau yang macam Serena pakai minyak apa? 530 kah 020? kali 530. 530. Ambil yang premium ke ataupun yang biasa? Yang biasa. Kita ada dua jenis Kita ada dua jenis. Ada 3 jenis. Untuk 530 kat sini. Ada 3 jenis. Toyota Lexus satu. Energy semua kereta boleh. Tapi kalau korang nak lihai, ambil ni. LED premium. So macam kalau korang pakai kereta macam Proton Iris ni, dia pakai apa? 530. Yang baru Proton Iris, Saga yang MC2 dulu ataupun Persona yang baru dia pakai 530. Sebenarnya tadi saya datang dari Kuching ke sini sebab customer kata ni customer saya. Tapi customer dia kata nak buat radiator flush. So kita ada, saya dah hantar stok baru. Okey. Kita nak tunjuk kat korang radiator flush dia. Ini dia. Ini dia guys, radiator flush. Okey, macam nak pakai benda ni? Pakai ni. Sebelum nak tukar coolant, masukkan yang ni dulu. Masukkan ni dulu ke dalam radiator. Masuk radiator, running dalam setengah jam. Bagi running dulu. Apa tujuan dia? Untuk cuci, buang karat tu. Betul. Buanglah semua tai-tai yang ada dalam tu. Yang lama. Dia buang sekali. Lepas tu dah buang, barulah kita masukkan. Mana kita punya ni, bawah sekali. Buka je tu. Kita ada pelbagai jenis coolant. Biru pun ada, merah pun ada. Cuma yang ni 1 liter 1 liter. Tapi sebenarnya kita ada, ni dia 5 liter. Sesuai kalau nak flush, terus ambil macam ni 5 liter. Yang ni murah sikit guys. Yang ni baru dalam RM125 untuk 5 liter. Kalau kau ambil 1 liter 1 liter tu, harga dia RM36. Okey, selain tu juga, yang ni aku nak lah. Aku nak tambah ni injector cleaner. Injector cleaner ni nak cuci injector lah. Nanti kita buat dekat kereta saya. Jom buat kat kereta saya. Aku hutang lah satu boleh tak? Nanti aku ganti boleh tak? Nak jalan jauh ni. Sebab okey, untuk kereta ini dia 60 liter punya tank. So basically kalau nak pakai injector cleaner ni, kalau korang baca dekat sini dia bagi tahu penggunaan dia untuk application add to the full tank in the ratio of 250 ml per 50 liter. 50 liter. So kalau macam ni, korang letak lah dia satu botol untuk satu tank ni. Kalau penuh pun boleh jugalah. Sebab dia sebenarnya 60 kan. Ini tujuan dia nak cuci injector lah. Korang dah buat macam-macam. Nampak tak? Okey. Korang dah buat macam-macam dekat kereta korang. Dah tukar minyak hitam, dah tukar apa semua kan. Apa lagi yang korang boleh buat untuk jadikan kereta korang seperti kereta baru? Injektor pun nak kena cuci juga. So kita ada adaptif ini untuk mencuci. Injektor masukkan ke dalam korang punya minyak, nanti dia akan cucilah injektor tu dekat nozzle dia tu apa semua kan. Alright, jom kita tengok proses untuk apa nama ni? Servis flush radiator dia flush radiator, dia akan tukar minyak hitam. So basically kalau korang nak mencari minyak manual dekat Serian, datang je cari dekat sini. So buat serentak buat serentak. Okey, masukkan. Yang ni tak boleh kena mata tau. Bagi dia jalan dulu, nanti dia jatuh bawah, nanti isi lagi. Kalau belum pernah buat engine flush, digalakkanlah untuk buat kereta yang dah lepas 40,000 km apa semua. Ataupun jika sebelum ni korang pakai minyak murah apa semua, nak buang semua minyak-minyak yang dalam enjin tu, pakai radiator flush ni. Salah, pakai engine flush ni, kasih dia cuci semua. Lepas tu pakai minyak manual.
So kalau korang buat engine flush, korang start engine tu 10 minit saja. Kalau pakai 4x4 dia kena pakai 2 botol engine flush lah, 2 tin. Tapi kalau kereta biasa yang dalam 2000cc ni apa semua ke bawah, pakai 1 tin saja. Jangan tekan minyak, bagi dia idle aja. Bagi dia idle. So yang ni yang untuk radiator flush, yang ni kena buat 30 minit. Alright, so masukkan habis. Bila air dah kurang tu tadi, masukkan habis benda ni. Kaca. So apa yang dibuat sekarang ni, dia akan cuci lah sistem radiator korang. So nanti apa yang akan berlaku, Pomen akan buang semua cooler lama ni dengan apa semua tadi, dengan radiator flush tu, then baru dia akan masukkan kita punya coolant manual ni tadi. So kalau korang nak servis kereta, boleh datang ke Lakas Auto. Korang boleh contact dia, WhatsApp dia. Macam-macam kereta boleh buat dekat sini. Semua jenis kereta, 4x4 pun boleh. Alright, kereta Jepun, kereta Asia, kereta lokal, Conti, minyak untuk manual, semua dia cover. Okay, nak additive pun ada. Kalau korang nak aircon fresh pun ada. Motor doktor ni, kalau yang jenis macam susah nak start pagi-pagi pun semua, boleh try motor doktor. Kalau asap tebal sangat, boleh pakai. Kalau asap tak tebal, boleh pakai ni, molybden. Alright, ini additive yang ada. Intake valve cleaner pun ada buat kalau korang nak kat sini. Injector cleaner, semua ada. Minyak 4x4 pun ada. Kau lah rupa-rupanya yang menghabiskan stok. Banyak stok 4x4 dia kat sini guys, kalau korang nak. Alright, so orang-orang Serian yang nak servis kereta menggunakan minyak manual, boleh datang ke Lakas Auto. Ada tak siapa-siapa lagi yang nak jadi rakam workshop manual dekat Serian? Si mau yang padangan aku. Si mau. Pelantir je, alung ke? So kalau ada mana-mana lagi workshop dekat Serian yang nak jadi rakam workshop manual, boleh contact kami juga. Kita boleh supply minyak kepada anda. Pos adalah percuma. Alright, I see you guys next time. Thank you for watching. Salam.